Ramai yang masih ragu-ragu nak menabung di akaun Gap Public Gold sebab takut tak dapat emas fizikal. Sebenarnya akaun Gap diwujudkan oleh founder untuk bantu kita yang belum mampu beli emas secara sekaligus. Contohnya macam dekat tangan saya ni, item 10 gram. Kalau nak beli secara belian terus, harganya sekitar RM6,000. Tak semua orang mampu nak terus beli dengan jumlah sebanyak itu. Dengan akaun Gap, kita boleh menabung gram emas sedikit demi sedikit. Nanti bila gram yang dah terkumpul tu cukup sebanyak 10 gram, kita boleh keluarkan gold bar seperti ini. Akaun Gap Public Gold bukan komitmen wajib setiap bulan. Boleh bermula dengan minimum RM100 dan akaun Gap adalah patuh syariah yang mana ia disokong 100% dengan emas fizikal. Jadi sebenarnya kita tak perlu risau untuk menabung di akaun emas Gap Public Gold. Dengan akaun Gap tak perlu tunggu kaya untuk beli emas. Kita boleh bermula dengan berapa sahaja bajet yang kita mampu, minimum RM100. Mula dahulu menabung secara konsisten untuk dijadikan tabiat. Dengan tabiat yang betul, lama-lama akan menjadi aset, yang mana ianya akan meningkat nilainya dalam tempoh jangka masa panjang. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di akaun emas Gap, boleh tinggalkan maklumat, nanti saya akan hubungi tuan-puan untuk bantu sebaiknya.